Bayangkan hidup pada zaman sebelum internet. Tiada telefon pintar, tiada Google, tiada media sosial. Wah Murad, dah lama tak nampak. Aku semacam bergerak dalam bulatan dah, Talib. Jika seseorang berkata bahawa suatu hari nanti manusia akan hidup dalam dunia yang dihubungkan oleh isyarat yang tidak kelihatan, di mana berbilion jiwa berkongsi fikiran, emosi dan idea dalam sekelip mata, pasti anda akan ketawa. Namun hari ini, itulah kenyataan. Fiction sains perlahan-lahan berubah menjadi dunia yang kita jalani setiap hari. Tetapi revolusi seterusnya bukan lagi tentang mesin. Ia tentang kehidupan itu sendiri. Dan kali ini, perkara yang sedang kita program semula adalah diri kita sendiri. Selama beribu tahun, manusia telah membentuk kehidupan. Membiak tanaman yang lebih kuat, haiwan yang lebih besar, buah yang lebih manis. Kita sebenarnya telah menjadi jurutera kehidupan jauh sebelum kita memahami maksud sebenar kejuruteraan itu. Sehinggalah abad ke-20 apabila manusia menemui kod yang menulis setiap kisah kehidupan. DNA. Molekul yang terlalu kecil untuk dilihat namun cukup berkuasa untuk menentukan warna mata, tinggi badan dan juga kepribadian kita. 4 huruf A, D, C dan G membentuk bahasa kehidupan. Ubah satu huruf, maka berubah maknanya. Ubah lebih banyak lagi, maka berubahlah seluruh kisah kewujudan. Sejak saat itu, manusia mula berusaha membaca dan menulis semula kod kehidupan. Menjelang tahun 1970-an, para saintis sudah mula memindahkan jin antara spesies, menghasilkan bakteria yang mampu mencipta insulin dan tanaman yang kebal terhadap penyakit. Itulah kelahiran bioteknologi. Zaman di mana keingintahuan bertemu keinginan untuk mengawal kehidupan itu sendiri. Pada waktu itu, alatnya masih kasar, mahal dan perlahan, seperti melukis karya agung dengan tukul besi. Sehinggalah muncul penemuan yang mengubah segalanya. CRISPR. CRISPR tidak bermula di makmal. Ia bermula dalam peperangan. Peperangan mikroskopik antara bakteria dan virus. Apabila virus menyerang, bakteria akan mencuri sedikit cebisan DNA musuhnya dan menyimpannya sebagai memori di dalam kod genetik sendiri. Apabila virus itu datang semula, bakteria akan menghantar senjata rahsia. Sejenis protein bernama Cas9 yang dilatih untuk mencari dan memotong kod yang sama. Para saintis menyedari sesuatu yang luar biasa. Sistem ini boleh diprogramkan. Kita boleh memberi arahan kepada Cas9 tentang bahagian mana yang perlu dicari dan bahagian mana yang perlu dipadam atau diganti. Selepas itu, segalanya berubah. Mengubah DNA tidak lagi menjadi teka-teki. Apa yang dahulu mengambil masa bertahun, kini boleh disiapkan dalam beberapa minggu dan kosnya jatuh lebih 99%. CRISPR menjadi butang edit bagi kehidupan dan manusia diberi kuasa untuk menulis semula evolusi. CRISPR membuka pintu kepada kemungkinan yang dulu kita tak pernah terfikir walaupun sekali. Kita kini mampu memandang virus yang tersembunyi dalam DNA, memprogram semula sel imun untuk memburu kanser dan membetulkan kesilapan genetik yang diwarisi sejak berzaman. Buat pertama kali dalam sejarah, kita tidak lagi merawat gejala. Kita membetulkan kehidupan dari akarnya.
Namun, di sebalik keajaiban itu timbul persoalan. Apa yang akan berlaku apabila niat untuk menyembuh berubah menjadi keinginan untuk menyempurnakan? Pada tahun 2015, sekumpulan saintis di China telah mengubah jin dalam embrio manusia bagi menghapuskan penyakit keturunan. Percubaan itu tidak sepenuhnya berjaya, tetapi mesejnya jelas. Teknologi ini berfungsi. Dan jika kita mampu menghapuskan penyakit, berapa lama sebelum kita mula menaik taraf manusia itu sendiri? Penglihatan lebih tajam, daya ingatan lebih kuat, kecerdasan lebih tinggi, kesihatan yang sempurna seperti Sadik Sigaraga. Generasi demi generasi, kita berpotensi membentuk semula manusia menjadi sesuatu yang baru. Kita selalu mengimpikan evolusi. Kini, kita boleh mempercepatkannya. Tetapi, patutkah kita? Kerana alat yang mampu menyembuhkan manusia juga mampu memecah belahkan kemanusiaan. A line has been crossed that should not have been crossed. It's very disturbing. It's inappropriate. Oh, this is huge. Ada yang menyebutkan kemajuan. Ada yang menyebutkannya bermain peranan sebagai Tuhan. Lies! Lies! Do you hear me? Give my creation! Dan mungkin kedua-duanya benar. Kejuruteraan genetik bukan sekadar pencapaian sains. Ia adalah persimpangan moral. Siapa yang berhak menentukan jenis manusia yang layak wujud dan siapa yang mampu membeli kesempurnaan itu? Dunia yang terlalu mengejar kesempurnaan mungkin akan lupa keindahan ketidaksempurnaan. Dan dalam usaha mencipta manusia yang lebih baik, kita mungkin kehilangan makna sebenar menjadi manusia. Kerana kesempurnaan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun masih ada harapan. Jika kita melangkah dengan berhati-hati, beretika dan berperikemanusiaan, CRISPR berpotensi membebaskan kita daripada penyakit yang menghantui keluarga sejak turun-temurun. Ia boleh memanjangkan usia, malah mungkin mempersiapkan manusia untuk bertahan di planet lain. Tetapi dengan setiap kuasa baru, datang satu persoalan baru. Kerana suatu hari nanti, manusia akan terpaksa menjawab soalan yang tiada generasi sebelum ini pernah hadapi. Apabila anda mampu menulis semula kisah kehidupan itu sendiri, kisah apakah yang anda akan pilih untuk diceritakan?